Teman tadi kalau ikutkan pada mulanya nak bercakap pasal Syed Saddiq dengan Bella Astillah, tapi bila terbaca kisah pelakon Amar Bahrain ni terpaksa terbang, naik kapal terbang daripada Bangkok ke Iran, dan dekat Iran esoklah baru dia akan mulakan nak nyambung kayuhannya untuk pergi ke Mekah. Asalnya demo ni berdua nak lalulah ikut Pakistan dengan India, tapi dah tak jadi disebabkan oleh konflik Pakistan dengan India sekarang. Jadi bila teman baca kisah Amar Bahrain ni, kemudian berkait pula dengan krisis persengketaan antara India dengan Pakistan ini, sebenarnya banyak maknanya juga kepada kita. Bukannya kita ni usah ambil tahu lantak dema lah nak berkonflik. Tak boleh apa itu. Pasal apa kau mah? Pasal India dengan Pakistan ni lah antara pembekal utama berah dalam negara kita ni. Kalau udah dema berkonflik, rasanya terganggu bekalan berah ke negara kita ni. Dema merupakan antara pengeksport utama lah. Terutama macam India ni berah putih, dan kalau macam Pakistan itu berah basmati. Kalau tak ada berah basmati, apa ni kamu tak makan nasi biryani lah kita? Udah nanti kedai mamak jual berah putih aja. Mana gayanya kamu? Jadi kalau kita sebut pasal persengketaan di antara India dengan Pakistan ni, jangan kita lupa kesannya akan ada juga kepada kita. Itu yang teman risau lah. Teruk lah kita nak makan. Nyodahnya tak pasal-pasal esok kita ni balik apa zaman Jepun makan ubi kayu je. Ubi kayu pun ada ke gamaknya? Bang Libu rasa teman kalau mikirkan ni. Yolah teman cedok dulu lah apa yang ada di dapur tu. Masih ada lagi nasi.